Hello guys, kami dah on nak pergi makan. Kita makan pukul 2, sangat lewat. Anyway, kita naik Grab. Kat sini kita panggil Didi tau. Kau tengok ini kereta parah ni. lagi kita orang naik kereta tak cantik. Semua kereta tak cantik dan murah. Tak tahulah sebab KM kita dekat ke apa, tapi almost RM8 je. Semua kebanyakan yang kita order RM8, RM10. Kita dah sampai. Siapa nak dia? Macam bilik koko koko semalam tu. Dadah. Vlog hari ni cancel sebab saya tak ada mood. Sebab apa saya tak ada mood? Sebab saya buruk. So jangan tanya saya kenapa saya tak ada mood. Bagaimana saya buruk? Okay, buruk. Semua buruk. Dah, aku expect dia kata macam ni weh. Ai terkejut. Aku expect dia kata ni dia handsome dah. Aku cakap lah, ha memang handsome. Ha memang handsome weh. Ha memang handsome weh. Eh, don't touch me, don't touch me. 哦，可惜，谢谢啊，我们很开心。好了，我就发给你们了啊。好，谢谢你们玩开心啊。谢谢。好，我去了啊。我拍照很厉害。谢谢。Bye. Korang tengok ni, dah abang tu ambil gambar kita orang. Comel gila, nampak? Saya dapat epic gila dalam gambar ni. Saya tak pakai mic. Mic dia dekat beg Rahim. Kami kat Malaysia sendu kat sini. Kami ada kat sini. Woi. Hello. Dia macam Sekarang kita berada di sedang. Ya ampun, Masya Allah. Malaysia. Bos dia pun daripada Malaysia. Dia cakap bahasa ni, bahasa apa? Bahasa isyarat. Lepas tu dia tunjuk Rahim punya ni tau. Tapi dia macam cakap macam aku tak faham. Dan dia macam dia semua bahasa Cina. Saya cakap, aduh macam nak tak slang. Ha'alah. Ha'alah. Guys, so sekarang kita ada dekat Ban. Jauh dengan Anku. Sejuk nak mampus kat sini. Rupa-rupanya memang sejuk. Macam seorang-seorang jalan-jalan dekat dalam kedai mainan. Tapi macam betul ada Fatihah. Romelnya. Dia memang lelaki bini minat mainan. Orang macam saya. Saya minat awak. Sumpah weh, Syahai best gila. Yang tak bestnya, yang tak bestnya aku tak sempat nak prepare any outfit untuk aku datang sini. Sebab tu aku tak ada mood guys. Kalau korang perasan, hari ni punya video aku tak cakap sangat lah. Sebab aku mau tu pada buat moment macam tu. Tak ada gambar. Sebab saya nampak sangat gemuk. Korang mesti cakap macam tak ada dah tak gemuk pun. Saja. Tapi saya memang gemuk lah guys. Saya memang sangat gemuk. Kau tengok betul-betul. Korang tak nampak kat korang kat dalam kamera. Kalau korang tengok depan-depan, korang macam gemuknya. Tapi maybe tak gemuk sangat. Just tembam kot. Saya seorang guys. Saya dah jadi berani. Tiba. Beda. Buat lah. Oh tak buat? Tenang. Tengok anjing aku. Kau ajar gila.
Panjang lah. Aku dah boleh guna lah. Dia pergi mencari. Dia pun tak usah. Walaupun tahu dah tak ada dah kat sini. Aku dah yakin dah. Comel lah tu. Kucing. Habis lah. Hari-hari datang sini. Datang sini lah. Datang kedai Pop Mart ni. Aku dah beberapa kali dah tengok benda ni tau. So aku macam nak. Tapi tahu macam rugi kita kalau beli. Ni 1, 2, 3. Jangan salahkan faham Kak Siapa yang tahu Kau di sana, aku di seberang. Belum mata aku tu pula. Satu masalah Maisha kalau nak tengok vlog ni. Tu awal tu dah. Tak boleh pula. Macam-macam lah. Iyalah. Video orang tengok, dia orang belakang tengok. Aku tak kisah lah, dia pasal depo jadi belum mata aku. Tepi lah man. Semua ni pula ada coklat tapi bentuk binatang weh. Sedap pula. Sumpah bau dia sedap weh. Day 2 kita orang kat sini, aku cari hadiah untuk Fatihah. Sampai sekarang tak jumpa. Banyak benda aku jumpa kat sini tapi ya Allah susah sangat nak jumpa. Benda-benda ni dia nak pakai kat mana? Hello.你好。Tu. Tempat dia best tapi asal aku tak jumpa lah pun nak beli kat dia. Wow. Semua ni cantik. Love. Oh. Here guys. Kita dah beli. Kita jalan nak pergi makan. Ulala. Kita lagi makan. Acik-acik makan. Acik-acik makan. Siapa ya? Siapa yang makan? Yang baik angai-angai. Siapa angai? Siapa? Siapa angai-angai? Macam sikit-sikit. Macam apa ya? Oh tadi? Tadi dia. Ni tengok ni. Ambil kau besar. Yeay, saya tak pergi Korea. Tak pergi Korea macam? Saya tak pergi Korea. Sebab saya tak ada duit. Dia harga sama je macam. Tak kisah. Harga sini je baca. Ikut. Tapi lagi mahal sini. Aku tak lagi. Weh, cantik gila sumpah. Hello guys. Saya dah tahu bateri baru. Hello guys. Senyumnya kayak gini. Senyumannya kayak gini. Hello guys. Okey lah guys. Kita dah jalan-jalan lagi makan. Tengok ni. Kami dah on the way jalan-jalan lagi makan. Sejuk, sumpah sejuk. So, korang, saya tak nak dah buat video. Sebab video ni macam dah panjang walaupun saya banyak diam. Nanti kita akan ambil reaction dengan hadiah saya. Kejap lagi time kita makan. Okay. Jagakan mereka dengan sepahnya bilik perempuan. Mila hantar mana mek ni? Apa tu? Cermin nak tengok. Cermin atau cermin? Tadi pun dia ke? Ayah je tak bagi lagi. Sedih je. Weh, dia tu tak ada kawan ayah weh. Tak kaki ayah. Aik bodoh. Ya mestilah nak buat. Saya nak cakap ni. Orang kata tidur kena basuh kaki. Kau tak mimpi pelik-pelik. Ni bukan mimpi pelik. Ni gunung pun tak pantas mimpi. Hinonya kaki hap. Lantai punya mimpi tengok weh.
Ada weh ni. Dalam end video ni. Tak, kepala otak pun besar. Bye. Assalamualaikum semuanya. Jangan tengok video ni.